Apa yang saya pelajari sepanjang pengajian saya di Maktab Tentera Diraja ialah yang pertama, segala latihan yang diberikan kepada kami sebagai putera, dia membentuk satu ciri kepimpinan dalam diri kami. Tanggungjawab utama kami sebagai seorang pelajar juga ialah untuk memastikan akademik kami dalam sentiasa dalam keadaan cemerlang. Di samping itu, saya sebagai putera di MTD juga diselitkan sekali dengan diberikan tanggungjawab dan amanah untuk digalas dan berbeza kita daripada putera budak sekolah yang lain. Maktab Tentera Diraja Sungai Besi ini dia mempunyai kekuatan dia yang tersendiri. Dia bukannya sekolah menengah biasa, tetapi dia adalah Maktab Tentera Diraja yang mana bukan saja menekankan akademik semata-mata, ya, tidak bersifat menekankan pencapaian akademik semata-mata, tapi RMC juga menekankan nilai-nilai tambahan yang sukar dicari di mana-mana sekolah menengah yang lain. Ya, di sini di RMC ini, ya, kurikulum dia menekankan tentang pembinaan kekuatan dan ketahanan fizikal dan mental. Ya, kepimpinan. Nilai kepimpinan itu diberikan pendedahan daripada awal lagi, selain daripada pendedahan awal dalam dunia ketenteraan. So, ini adalah nilai tambah yang ada pada RMC yang tidak terdapat pada mana-mana sekolah lain, yang menjadi kata platform ataupun medium untuk anak-anak muda kita lebih didedahkan dengan kehidupan sebenar yang lebih mencabar sebenarnya.